Dalam. Kat dalam. Asam pedas. Baik. Mak raya. Ni asam pedas ha. Boleh makan sini asam pedas. Terima kasih. Nombor 2. Nombor 3 dah. Mana entah. Tadi cakap dengan Zakri kita pergi penggalan kubur. Kan cari lama nampak pula cermin. Tahu dia anak nombor 2 Melaka. Kan? Toilet. Ada. Elok kiri kejap, kita pergi depan dulu. Kita dah sampai Kelantan dah. Kan? Sana tak ada tangan nak pegang kita. Ni dodol ni, melantak dodol ni. Ada dodol lychee, dodol durian, dodol sukun, dodol pandan. Tak apa-apa dodol lagi lah. Kan? Macam lah. Lain okey ke ni? Macam tak okey je. Sagun, Saigon ni. Mana? Ni dekat Pahlawan apa? Pahlawan apa nama ni? Pahlawan Walk. Bazar Pahlawan. Garang-garang akak ni semua kan. Malam dah baru sampai. Di Taman Astakona depan tu. Oh ya. Saya ada tengok satu apa keripik tu yang besar tu kan, nama opak. Biasa dulu beli dekat Luar Gajah. Opak, salam. Ini salam. Marayu. Ni dodol lychee dia ni, dodol meletup. Opak. Bang mana? Opak. Opak. Mana ni? Melaka. Nak mencekik pun kat bawah tu pun boleh. Kan? Melaka kat Bandar Ulu, Bandar Iley. Dulu kedai ni kedai lain, sekarang jadi kedai topi. Sedap suara dia nyanyi ni. Linda, terima kasih.
Waalaikumsalam. Petang diselamatkan juga. Ya. Cari apa bang? Cari masalah. Cari susah. Cari tempat untuk habiskan duit kan. Cari barang untuk menyemak-nyemakkan rumah kan. Jalan-jalan biar kaki penat kan. Untung besar buah betis. Sini sedap apa tahu? Cari gaduh bang, tak nak cari gaduh. Oh, sini le. Ya, kat mana? Apa nama tu? Kacang apa? Gajus perisa tom yum. Gajus perisa tom yum. Biasa perisa lain. Perisa tom yum. Gajus perisa tom yum. Ya. Sakri masih. Ya. Kau nak melantak dodol cair pun ada sini. Tapi jangan panas-panas tu. Dia lekat kat langit-langit nanti. Merah mata. Tiup-tiup dulu biar sejuk ke. Ni timbang kilo ni. Setengah kilo RM18. Sekilo RM35. Saya ni hari tak nak pakai topi macam biasa tu. Orang marah saya pakai topi lain. Halo. Jual apa? Jual Alio. Ada dodol susu ke bang? Belum buat lagi. Esok pula buat. Dekat mana? Dekat Pangkalan Kubur. Melaka. Tahu je. Saya bohong boleh tahu. Ini buat nyebat belakang ni elok ni kan. Ni ada rotan untuk nyebat budak pun boleh. Saya on the way Melaka. Ya. Biskut cantik. Melaka belah mana? Sebelah depan Taman Sari. Pahlawan Walk. Ni RM1 ni. 15. RM35. Abang kuat membongak tu orang tak percaya. Ya. Yalah, saya dah memang daripada kecil dia memang kursus membongak. Bekas sirih Pinang tu kan. Ya. Yang Ray sini sikit kat Menara Taman Sari depan. Menara Taman Sari tu sebelah tu. Tu. Tu asam pedas, asam payau, asam macam-macam asam dia, asam boy. Ni kukuh ni dah lama betul ni kan. Zaman ada 70 tahun ni. Not fosil. Cellphone note. Kukur kelapa, ya. Dekat belakang ocean tu pun kalau malam-malam ada tukang kukur kelapa. Dia cakap kukur kelapa bang. Waalaikumsalam Cik No. How are you? Korenyor. Ya korenyor. Tu bangku JDT. Bangga orang Johor tengok dekat DG Center.
Bukan. Digi Center tak tahu saya. Ya Digi juga kan. Sebelah kanan lagi Digi dekat Wong Solo mana. Restoran Wong Solo. Tu bapuk bang. Oh tahu awak mang kokong kelapa. Bapuk itu masuk jadi-jadian. Waktu malam dia bertukar. Tadi ni tepak siri. Buat meminang. Tak nak apa? Ini 3 RM10 pun ada. 3 RM10 kan. Satu RM6. Ada ke 3 RM10 lagi? Tak payah pergi Kelantan, pergi sini aja. Kat mana? Kat Melaka. Ni kedai baru buka. Dah lama dah. Waktu Jepun masuk Melaya pun dah ada dah. Ada berapa ratus jenis makanannya. Nampak? Ineng-ineng pun ada. Sini ada snack buah-buahan. Snack sayur-sayuran ni. Kacang brandy. Ini sukan. Ini macam-macam ada dalamnya. Tempe. Ni nangka. Buah salak ada, buah leci ada. Wajib. Sedia je duit. Kalau datang Melaka ni buat duit banyak-banyak. Kan? Macam gajah perisa tong ye tu. Perisa tong ye. Ni pedas-pedas manis, nyaman gila. Sedap. Buat duit banyak-banyak. Boleh naikkan berat badan. Abang cuba makan buah kering tu dah pernah orang tak makan sayur. Ya. Lokasi Pahlawan Walk depan Menara Tamin Sari. Pahlawan Walk. Bazar ni. Dia bazar macam ni ada 3. Satu bawah dekat Dataran Pahlawan, satu depan Museum Samudra. Mami beli apa? Beli masalah. Mana dia pergi? Salam, Mak Saleh. Apa khabar? Baik. Macam tahun lepas bawa tembam juga. Abang, khabar orang Melaka. Apa khabar? Khabar macam tu lah. Macam khabar tahun lepas juga. Tak ada nak taping-taping ke ni? Aku taping sendiri ke apalah rupa kan. Meh, tepong. Ni. Tak ada apa? Tak ada masalah. Sini lain tak berapa baik lah. Belum ada. Itulah cakap. Oh. Lain internet tak berapa bagus. Cepat aircon. Oh, boleh. Tak ada jual kambing perap bang. Kambing perap esok ada esok. Dia orang baru buat tu kambing perap punya store sebelah belakang tu. Esok siap. Jangan risau. Dodol panas datang Pahlawan Walk Tak nak dodol panas. Dodol sejuk tak ada. Sejuk ada juga. Dodol panas ni kalau makan hati-hati dia lekat kat langit-langit. Biru mata. Langit dengan lekat di hati. Lekat di hati. Confirm makan lekat di hati. Benar ni orang Melaka. Kau kata aku memongak. Dia orang pun memongak juga kan. Confirm. Tu. Cari alas perut. Alas perut Oh, bukan alas mulut. Alas perut. Kalau korang datang sini bawa duit banyak-banyak sikit. Kan? Sini beg plastik dia besar-besar tau. Ada 3 RM10-nya ada kan? Ada. 3 RM10 pun ada. Jadi plastik dia besar-besar. Paling murah datang kedai sini. Tu dodol.
Kalau ada siapa jawat batu, boleh beli dodol ni 1/2 kilo, tepik kat muka kan. Hilang jawat batu. Bagi teh dodol. Ni ada tester ni. Tester pun ada. Tapi saya tak boleh makan dodol. Tak sedap tak payah beli. Saya bagi rasa dulu. Kan Tak dodol sedap, dia tak orang ni, aku tak percaya. Kan makan ketagih. Beli lagi kan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Dah kelabu dah cima mata. Lepas tu kan, kalau ketiak dah berlendir berjalan macam ni kan, pergi dekat ni tau, dekat mahkota. Dah di Dudu. Ini di mana? Di Pahlawan gua. Dia pun memongak bang, samalah. Kalau tak mongak, tak melaka. Kan. Inilah dia orang tengah konkrit lantai apa semua. Nanti nak buat kedai kambing perap. Lawa berapa ringgit? Belilah, tak apa. Kita semak-semakkan lagi rumah. Kan ada ruang banyak lagi rumah. Nanti nak jalan-jalan kena bawa isi pampers cucu kan. Isi tisu basah. Betul tak? Aja pantang pegang bang terus jadi beli. Kita ni, kita support peniaga. Dia peniaga kaya. Kita hidup sederhana je tak apa. Boleh lawa tu dah. Macam pergi bazar, dia orang tanya, bang ni saya bagi kat abang. Saya cakap tak payah, saya beli 10, bagi kat orang lain kan. Bang saya belanja aiskrim, tak payah, saya tak akan, beli 10, bagi kat orang. Kan tu orang menyampah dengan saya. Bukan sedekah, belagak sebenarnya. Sementara dipilih-pilih tu lebih baik aku isi oksigen dulu sebatang kan. Isi oksigen ni. Bro. Ni apa pula ni benda ni? So oksigen ni sebatang kan. Dia kepala bentol sikit. Syah, terima kasih. Lambat ajal dia. Kawan aku dulu 10 orang kat Masjid Tanah Masa Remaja. Isau kau kretek semua kan. 8 dah aku jual dah. Seorang lagi tu bawa bas kilang. Saya main TikTok. Itulah kisah dia. Bersama Masjid Tanah tu. Duduk Masjid Tanah.
Orang kata kat Melaka susah parking kan, tak ada tempat parking. Ni malam-malam parking lah. Kosong. Dekat belakang mahkota ni. Cakap badai le susah pun, macam rokok suria kan lagi bahaya bang. Oh tak ada lah. Suria tu orang isap rokok kretek ni kebanyakan lah. Zaman saya dulu lah. Saya lahir tahun 60-an. Orang isap rokok ni tak makan usia. Lama tak turun mahkota. Oh ye. Turun lah nanti. Tak makan usia tua. Perokok-perokok tegar ni kan tak makan usia tua kebanyakan. Kawan-kawan saya, tu manis bang, berapa sekotak? Dah RM8 dah. Dekat lorong Pandal. Orang lama panggil kretek, betul. Dah RM8 dah. Macam canak-canak naik ni masa bulan puasa tu. Kan naik 40 sen, 50 sen. Gelap handphone ni. Tuan-tuan nampak terang tak? Maklumlah, telefon pinjam jiran ni. Telefon sendal pintu. Tak habis lagi beli ni, berbanyak dia beli. Kau tak percaya tengok kan. Capai je beli. Terang je. Oh, mata saya dah rabun. Ya, semua umur panjang memang tak makan usia tua. Bukan. Kawan-kawan saya yang isap rokok tegar dulu, gudang garam semua tu, ramai dah meninggal. Kira macam gudang garam juga. Ya, sama. Letih nak habis sebatang. Tapi ini tak meletup. Dulu kalau malam-malam musim raya kan isap rokok gudang garam balak tu, letak dia meletup-letup, bocor-bocor baju. Dia punya apa nama, cengkir dia meletup-letup. Kena baju pula bang. Itulah. Sekarang dia orang dah upgrade, tak ada meletup-letup macam tu. Ya ke? RM30. Asal tak beli 10? 9 bakor, 1 je pakai. Ni lah, RM30. 30? 38. Oh. Dah meninggal awal. Yalah, meninggal awal lah. Banyak yang kronik-kronik tu semua meninggal awal. Tinggal lagi 2 orang. Seorang tu buat bas kilang, saya main TikTok pula kan. Jatuh sesat pula saya. Sekejap lah, isap ukur panjang ukur ni. Rugi buang. Sini barang boleh tahan murah. Taklah, bukan pasal rokok, tapi dah hajar. Dia kalau buat umur ni, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti kalau ukuk cabut nyawa orang, malaikat maut tak ada kerja pula kan. Saya sudah 65, 60, dekat 60 umur. Elok je. Boleh panjat bukit lagi. Kawan-kawan saya dulu lain. Dia tak steam ukuk, dia balun pula sayur. Tak steam tu, dia balun tepung. Cepatlah arwah. Parking tu yang pasal lagu tu kan. Dahsyat tu. Kedai ni luas lah. Cinta pertama saya rokok. Masa tu ada lagi rokok Dunhill 7 batang kan. Dulu dekat Seremban ada satu game tu dekat Bangun Wayang tu, main game tu kan. Hadiah dia rokok tu. Kotak-kotak dah rokok. Aduh bang, semalam baru pergi sana oleh-oleh Melaka kan. Ya, ni dekat Bazar Pahlawan. Kedai sebelah MP ke? Tu MP.
Ini dia ketiak dah hangit dah ni. Kita ambil, kita pergi dalam ada aircon ni. Cepat Melaka ni panas lain macam. Lendir ketiak. MP tercinta. Ya, dulu ramai orang dating kat sini kan. Kedai dalam. Tidur dia Leno. Apa naik Taman Sari? Oh. Naik free ke? Ya. Tiket 20 semalam. Semalam RM20. Oh, murah. Ini tak 18. Kanak-kanak 15 ni. Sejuk sikit ni. Kanak-kanak free. Mana ada free? Oh, bawah 2 tahun. Bawah 2 tahun memang free. River Cruise naik tak? River Cruise. Ni kedai makanan dulu-dulu tau. Korang tengok. Tengok. Ingat tak? Kalau orang 40 lebih tahun ke atas dia masih ingat benda ni. Tikam ni. Tikam Dayak ni. Ya. Ini semua legend punya benda ni kan. Ya. Saya 32, muda lagi. Saya dekat 60 dah. Ni dulu-dulu punya mainan. Belah tangga MP tempat ni kena baling telur. Ya. Oh, dia buat show. Mak, sedap bau. Tora-tora ni sabun Radio Car punya sabun. Mak-mak kita zaman silam kalau ada penyakit kulit kudis buta semua ni sabun dia. Ni nak cari bedak orang dulu, nenek-nenek kita punya bedak. Tak. Siti Kura, nenek aku punya bedak. Siti Kura bawah tu. Siti Kura-Kura. Tu. Sini benda pelik-pelik semua ada. Semua barang-barang legend ni. Mengingatkan kita. KFC ada lagi? Ada. Mengingatkan kita kepada nostalgia lama kan. Biskut tin pun ada. Dulu dekat kedai Cina depan dia ada longgok biskut tin dengan timbang kati ni. Kan? Semua ada lagi. Gam nasi tu ingat masa Jakarta. Gam nasi dulu masa sekolah. Naik atas main game percuma. Ya. Ni siap. Naik bas tiket warna-warni. Dulu bas Pahap, bas Thailand pergi tampin kan. Masjid Tanah Melaka RM1.70 dulu tambang.
Lepas nak pergi MP, lepas nombor 17 je ke. Lepas pusat bandar semalam terus Kelebang. Oh, rasa tak nak balik. Pindah Melaka, duduk Melaka. Kat mana? Dekat MP. Wayang ada lagi? Ada atas. Wayang kat atas kan? Wayang kat atas. Tak nak. Tengok brother blood. Brother blood. Blood brother. Mahkota Perit. Blood brother. Blood brother. Tak nak. Kalau lagi blood brother lah. Oh, best ke Blood brother Tunta. Saya tak minat tengok wayang. Sana ni. What? Kita api. Dekat atas. Kita pergi kanak-kanak. Itulah. Ke atas. Atas. Jalan pandai-pandai lari masuk situ dapat sejuk badan. Ya. Ramai juga pelawat ni. Beli emas bang, berapa harga sekarang? Emas kan 400 lebih. Kita orang banyak beli 2 tahun lepas, 200 lebih. 200 lebih 1 gram. Sekarang dah naik 400 lebih. Kita orang beli banyak pada tahun lepas lah. Sekarang 400 berapa 1 gram? Itu 419. 419 sekarang 1 gram. Dalam masa 2 tahun emas 1 kali ganda naik. Ni dia. Was. Kan dah lalu dah. Kat mana? Dekat Mahkota Perit. Naik train tu bang, tak nak. Macam budak-budak nanti. Wah, anak suka naik kereta api. Ya. Datang kat sini. Kereta Melaka ni Kaisar. Tak, kami dulu duduk Melaka tapi jarang datang. Oh. Jalan Melaka jam. Sebab itu orang Melaka pun ya, dia jarang keluar ke bandar. Lama tak pergi Mahkota ya. Sampai. Oh ya. Mana tu Mahkota. Ada lagi kedai CD 2-3 biji lah. Mahkota Perit. Anak dara saya kalau balik asrama dia, inilah syurga dia nak shopping kat DP. Oh DP sebelah sana. Ni MP. Tuan-tuan dan puan-puan semua berasal daripada negeri mana?
Orang yang minta sedekah kat traffic light itu ada lagi ke? Tak, entah, tak nampak. Belum pergi lagi sana. Pandang dah macam dulu. Pandangan, ya. Melaka Hujung Pasir, oh jauhnya. Melaka, ya, saja. Ya. Kura-kura, apa AI ni kura-kura pula? Mana kura-kura? Mana kura-kura? Dari Tawau duduk Bukit Serindit, jauh. Terima kasih Mak Saleh. Saya baru balik Melaka hari tu. Dah balik Perak. Oh, Perak. Kan awak duduk Brunei ke apa kan? Jom kita pergi MP. Ni jam DP. Tak jejak lagi, tak tahu apa perkembangan. Sibuk kerja KL. Ya. Kerja lah. Banyak tanggungjawab kan. Waalaikumsalam Sisima Bukit Rambai hadir. Ya. Terima kasih hadirnya. Moga Allah muliakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam dari Brunei. Ya. Waalaikumsalam dari Melaka. Makan kat sini. Cuttle fish. Sedap ke makan sini? Tak pernah makan ke? Tak pernah. Tuan ni ramah sedap. Ya, tuan ni ramah. Saya ni orang kampung, tak biasa makan-makan pelik tu. Sebab saya biasa makan sambal tumis saja dengan sayur kangkung. Ni kedai murah je kasut ni kan? Tapi kasut ni selesa buat jalan kan. Lembut aja. Ni mana? Dataran Mahkota Parade. Makanan banyak cheese tak minat betul. Saya ni vegetarian, sekali aja ambil daging sikit. Protein daging lah. Nak ya kat sana seronok. Dataran Pahlawan Melaka. Dataran Pahlawan depan. Ya. Mahkota Parade ni atas depan. Dekat depan je. Gelap lah. Pergi Huawei Dataran Pahlawan. Ya. Mana telefon free? Oh, Huawei. Mana ada telefon free? Salam abang, masuk MP ke? Salam masuk MP. Dah tak nampak laut. Dulu ya. Bang, bagi phone percuma ke? Tak ada. Pak tu ah. Sekejap. Dia bye-bye. Ni semua orang kaya-kaya punya kedai. Tu. Emas sekarang ini 18%. Cakap lah. Tak ramai dalam ni, 91 orang je. Segan pula dia. Hari ni emas berapa? 482. 48. Dalam masa 2 tahun sekali ganda. Kat mana ni? Oh, anak nombor 2. Saya tahu. Lah, cakap je dia. Malu lah. Malu pula. Masa dah tengok masa dulu. Tak apa. Mahal, tak ada duit. Kita kutip tin je. 482 lah. 482 1 gram. Tahun lepas RM216. Tapi upah kita boleh tolak lagi lah.
boleh tolak lagi. Tak, datang sini lah, kedai. Dia segan. Okey, terima kasih. Bye-bye. Tahu pula dia anak nombor 2. 482. Jual, boleh jual. Jual. Tapi takut jual, dia ambil rendah. Yalah. Banyak. Dalam masa 2 tahun lah, 2 tahun naik sekali ganda lagi. Dulu tahun lepas RM216 satu segereng. Sekarang 482. Yang beli dulu RM3-40 satu gram tu, kalau jual sekarang untung lah. Kan? Tapi Last. dia ambil mungkin 39 something. Saya selalu pergi Kampung Jawa beli emas, situ murah. Tapi upah dia pula mahal Kampung Jawa tu. Dia titik upah pula. Dah naik sekarang, ya. Kampung Jawa tu jangan salah faham. Dah macam emas 99 pula Dia titik upah lagi. Nak design yang latestnya, upah dia hampir 400, 200 lebih. Kalau emas biasa murah dekat Kuala Pilah. Orang KL pun datang Pilah beli emas. Top. Ada tu Berada tu ada lagi tu Tadi siapa tanya? Pantai Pinggit anak nombor 2 ke? Tak. Tadi tanya kan? Ada lagi tu. Dia ni viral juga ni. Lain okey kan. Alhamdulillah jual jamu kot. Tak. Dia intelijen, pemerhati. Nampak. Kenapa pakcik tu duduk situ? Dia berjemur. Menikmati cahaya matahari. Lagi seorang tak ada yang pendek tu. Yang bawa motor tu tak ada. Pergi mana bang? Pergi merayau. Potong-potongnya sama. Kita parking kat mana? Parking depan Tamin Sari. Parking bukan satu tempat selalu kan tu yang takut lupa. Dulu laut timbul pasir jadi luas ya. Jalan window shopping ya. Nanti kita pergi bazar pasar vintage satu lagi kat bawah sana. Salam. Terus Faizal